Ini salad punya section. Kalau korang yang jenis makan salad, inilah section khas untuk korang. Aku baru perasan lah, sushi pun ada. Habis kan ini dulu. Habis ni kita hunting lagi. Ni lamb, ni beef. So aku ambil dua-dua, lamb dengan beef. Assalamualaikum, welcome back to my channel. So bersama aku lagi ni Angor. Apa khabar korang semua? Sihat? Macam mana korang punya tahun baru 2026 ni? So hari ni aku on the way pergi ke Putrajaya. Tapi sebelum aku nak pergi ke Putrajaya tu, nak pergi ambil wife aku dulu. Sebab ini hari aku plan untuk pergi dinner dengan wife aku. So dinner dekat mana? Dekat Putrajaya tu Hotel Mercury. So apa restoran yang ada dekat hotel tu, nanti kejap lagi aku share dengan korang. Okay guys, so sekarang kita dekat Putrajaya, dekat Syaburi. Korang nak tahu aku bawa korang dinner ke mana? Ini dia, Volcano Shabu-Shabu and Grill. Nampak tu? Ni kita masuk je. Let's go. Ni kalau korang datang sini, inilah dia meja yang korang akan dapat. Ada 4, creamy seafood 1, tom yum 1, chicken soup 1 dengan apa tadi? Sukiyaki. Dengan sukiyaki. So ada 4 jenis soup. Korang boleh pilih korang nak soup apa. Sudut untuk aiskrim pun ada juga. Korang boleh tengok. Ada aiskrim macam-macam ada. Strawberry lah, hijau ni apa? Matcha kan? Coklat ada. Ni hijau lagi. Ini section untuk aiskrim. Untuk section air, aku pun nak share dengan korang. Dia ada air lychee, ada air orange. Lepas tu mesin kopi pun ada. Nampak ni, macam-macam pilihan ada. Kau nak apa? Espresso, coffee crema, hot water, cafe latte, one milk, cappuccino, americano, 2 espresso pun ada. Nak apa? Ini buah-buah rojak Nampak macam rojak. Apa ni? Cabaang. Cabaang. Cabaang ni air daripada Thailand kan? Ini cabaang, ini bubur pulut hitam. Tengok sikit. Bubur pulut hitam pun ada. Nak apa? Cendol pun ada. Semua ada. Korang kisahlah ais sendiri, korang letaklah topping sendiri. Pau pun ada. Ni pau. Ini salad punya section. Kalau korang yang jenis makan salad, inilah section khas untuk korang. Kan? Ni apa ni? Acar pun ada. Acar nenas, Hawaiian chicken salad, macam-macam lah. Ni roti pun ada. Korang bakar sendiri roti korang. Butter. Ni apa? Lepak pisang. Lepak pisang, apam solo, apam butter, pulut panggang pun ada. Macam-macam ada lah. Lychee puding. Ini tambang mata aku nak makan apa ni. So ni section untuk kuih-kuih tradisional. Semua ada sini. Aku baru perasan lah, sushi pun ada. Ini adalah pilihan korang punya pencicah. Macam-macam ada. Korang design lah sendiri. Korang nak cicah macam mana, nak campur semua pun boleh. Macam-macam ada. Kalau kau nak makan nasi pun boleh, ambil pinggan kat sini. Ni ada nasi goreng bunga kantan. Tengok sikit. Wow, nampak menyelerakan. Ada apa lagi? Kuih tiaw. Kuih tiaw ada. Ni ayam masak merah. Ayam masak merah. Chicken pandan ada sini. Banyak ah. Wow, ini favourite aku ni. Mussel. Ni apa ni? Mashed potato. Mashed potato ada. Sayur ada. So untuk first round ni aku makan kuih tiaw, kepah, ayam masak merah. Lepas tu dengan ni ada cendawan, ada clam sikit dan ada isi ikan. So untuk first round ni kita makan ni dulu. Nanti kita sambung hunting. Ni macam rumah ni dia makan apa ni? Udang. Apa lagi ni? Tak tahulah. Sushi semua dia dah makan dah.
Habiskan ini dulu. Habis ini kita hunting lagi. Ini combination sos apa yang aku buat ni korang jangan tanya. Sebab aku campur je semua yang ada. Apa yang ada kat situ campur je. Tapi sedap. Itu yang paling penting sekali. Apa pula Apa lagi ada? Ini untuk second round. So ni peti ni kalau korang nak daging, semua ada kat sini. Ada daging lembu, ada isi ikan. Yang ni lamb, kambing. Ni dia tulis lamb. Ni isi ikan, ni daging. So sini pun ada sate pun ada. Sate ada kerang ayam, lamb, sate ayam. Apa kau nak semua ada kat sini. Ketam ada, black mussel, clam, segala berbola dia. Oh, ini kalau datang memang korang tak tahu nak makan apa dah. Semua ada. Bila banyak sangat pun susah juga, tak tahu nak makan apa. So untuk next round ni aku nak makan apa ya? Pasti dia ada dua choice. Kalau korang nak letak daging daging ataupun isi ikan ataupun lamb dekat dalam korang punya kuah, korang boleh bawa terus meja. Tapi kalau korang nak grill, korang boleh bawa dekat kaunter sini, nanti dia akan tolong grillkan untuk korang. So ni kali ni sementara tunggu daging tu grill, sebab nanti akan tukar masakkan grill kalau korang nak grill. Kalau korang nak masak langsung, korang masukkan je dalam ni. Kalau nak grill, tukar masakkan grill, dan dia akan hantar ke meja. So sementara tunggu dia grill, aku pun sebat je lah apa yang ada ni. Aku tak tahu, main ambil je dimsum telur rebus. Okay, so yang grill dah sampai. Nanti chef akan hantar ke meja. Ini lamb, ini beef. Nampak tu? Ni lamb, ni beef. So aku ambil dua-dua, lamb dengan beef. Kita akan makanlah. Tapi dia punya dimsum sedap. Tadi aku makan dimsum, aku tak share pula dengan korang. Yang tu. Alah, tak nampak. Yang panjang. Ni pun okey ke? Cuma yang tu paling sedap sekali. So kita try beef dulu. Ni beef lah. Wow, lembut dia. Sebab tu kata bezanya kita grill sendiri dengan chef yang grill kan. Chef ni memang dia dah memang tu kerja dia. Ni lamb syahdu. Sebab tu kat sini kalau korang nak makan yang grill, seloknya kau suruh chef tu lah yang grill. Memang tempat grill, kenapa dia buat asing? Kenapa dia suruh kita rebus saja? Kenapa dia suruh chef yang grill? Kenapa kita tak grill sendiri macam tempat lain? Sebab apa? Chef ni dia memang berpengalaman dalam menggrill ni. So kita biar dia buat kerja dia, dan inilah hasil dia, korang tengok. Bila orang yang ada ijazah dalam grill lamb dengan daging, memang sedap lah. Puas hati, memang puas hati. Aduh, cabaang dengan aiskrim. Aku tak try lagi cabaang dengan aiskrim. Tapi tu lah nak buat macam mana. Kenyang sangat ni. Sekejap, relax dulu. Jadi sambung ini lah. Oh, ni kira last lah ni. Ini last dah ambil ikan, last makan, and kita dah boleh pulang ke sarang. Ini perut nak meletup ni. Untuk last ni aku just ambil ikan je lah. Ringan sikit lah. Korang tengok lah berapa banyak dah ni. Ni ada lagi pinggan-pinggan yang diorang dah angkat pun banyak. So untuk last time ni aku makan ni lah. Aku dah tak boleh tahan ni. Aku nak meletup lah perut ni. Tak boleh. Ingat lagi ambil lagi aiskrim ke, cabaang ke. Tapi tak boleh lah. Aku yang kena cabaang lagi ni. Terbaring aku lagi. Habis memang puas hati. Puas. Nak datang boleh datang sini. Memang puas hati sangat-sangat. Makan sedap, daging dia sedap, lamb dia sedap, fish dia sedap, grill dia sedap.
Dia punya pilihan rebusan ni pun sedap. Pilihan sup. Apa lagi yang kurang? Aku tak ada apa yang kurang kat sini. So guys, kalau berminat boleh terus datang ke sini. Volcano apa? Syabu-syabu. Volcano Syabu-Syabu di Putrajaya. Memang terbaik. Wah, aku recommend sangat-sangat. Kalau korang bawa family korang, datang ke sini. Datang. Oh, ini kenyangnya lah. So guys, kalau korang berminat nak cuba Volcano Syabu-Syabu and Grill di Putrajaya, Syaburi Square, boleh datang sini. Volcano Syabu-Syabu and Grill. Ni aku letak alamat kat bawah. Memang puas hati sangat-sangat. Kenyang ni lah. Jangan lupa, so aku sampai sini sajalah video kita. Jangan lupa like this video. Kalau korang ada nak tanya apa-apa, komen kat bawah. Dan jangan lupa subscribe. Semoga kita bertemu lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.